Untuk kau pakai kereta pelik-pelik ni, kau jangan ada pemikiran yang cakap spare part susah, ni susah. Tak mungkin. Barang mesti ada. Cuma cepat dengan lambat je kau nak kena dapat. Assalamualaikum. Nama saya Kamar Arifin. Orang panggil saya Kamar. Ni kereta saya, Nissan Cube Z11 tahun 2005. So ni adalah Nissan Cube Z11. Dia model kedua lah. Tahun 2005 aku beli kereta ni masa PKP dulu. Tahun 2020. Dekat ownernya orang buka kedai makan dekat Kampung Melayu Subang. Masa tu kan PKP, orang mungkin ada masalah kewangan apa kan. Aku jual Beetle aku beli kereta ni. Aku suka kereta ni sebab dia petak. Dia tak ada aerodinamik. Memang suka benda petak-petak. Lagi satu sebab cermin belakang dia. Nanti kita tunjuk cermin belakang dia. Dia tak symmetrical. Dia ada beza lah daripada mula aku beli sampai sekarang. Nanti kejap lagi kita cerita. Ni muka depan dia. Ni grill Autek. Dia ada banyak grill. Dia ada 12 jenis grill. Sebelum ni dia pakai grill chrome. Signal dia kat sini. Ikutkan signal dia kat sini. Tapi sebabkan pakai grill ni, signal dia kena tukar kat sini. So aku tukar grill ni sebab dia nampak macam special sikit lah. Jarang lah aku tengok grill yang bulat-bulat macam gini. Yang biasa grill macam straight ataupun jaring-jaring biasa kan. So tengok grill ni macam pelik je. Ambil lah grill ni. So dia macam petak-petak macam ni kan. Itu je lah. Lagi satu colour dia. Sebab colour dia warna macam grey ni, dia macam kena dengan warna putih. Dia masuk lah colour dia. Lagi satu dia macam tertutup sikit. Kalau itu hari dia macam lohong sangat. So yang ni dia macam tertutup sikit. Ni Aerowing. Aerowing ni memang dapat sekali dengan bonet. Dia PU untuk model dia lah. Bumper ni memang bumper Impul. Body ni body original Impul. Z11 Impul spec. Dia ada beberapa features yang tak sama dengan model Mitsuoka Cubic yang Z11 body panjang. Dia bumper dia labuh. Kalau bumper Nismo dia senting. Dia tak kena dengan skirting tepi. Kalau nak pakai bumper Nismo kena pakai full kit Nismo. Dia punya side skirt pun nipis, dia kecil sikit. So dia kena kot dengan bumper ni, dengan grill, dengan side skirt, dengan skirting belakang. Dia scatter. Okay, untuk bahagian tepi ni dia tak banyak sangat modifikasi daripada asal. Cuma skirting Impul sama dengan body, bumper depan. Kalau korang boleh tengok bumper depan dengan skirting ni dia scatter. Ni sebabkan kereta ni warna putih, dia selalu tercalar kan. Tu hari aku ada scrap sebiji Latio Nismo. So dekat situ dia ada benda ni. Original Nismo. Untuk elak calar lah. Sebab colour putih ni pun dah banyak calar ni. Body ni kalau kau tengok daripada tepi dia macam kasut. Dia macam kasut sebab dia petak. Lepas tu rim lah. Rim ni dah banyak kali tukar. Ni rim yang keberapa lah ni. Ni SSR Type C. Tapi tak ori lah. Tak ada duit lah nak beli ori. Adjustable. Dapat kat Afkat, kat Wak Ahmad. High-low body shift. High-low soft hard body shift. Full spec lah. Full spec. Adjustable untuk body ni. Lepas tu dia ada sunroof. Body Impul original dia ada sunroof. Sunroof dia 2 step lah. Dia original Impul dia ada. Dia pendek sikit. Kalau tengok body dia pendek. Yang biasa tak ada. Hanya untuk Impul dia yang datang sekali dengan original sunroof 2 step. Itu je lah. Dia keyless Body ni body keyless. Untuk Mitsuoka dia kunci. Tak ada apa sangat kereta ni dia spek standard lah. Dia untuk santai sebenarnya. Okey. Part paling special kat kereta ni, inilah design dia yang belakang ni. Yang buat aku pun tertarik kat kereta ni masa mula-mula aku jumpa kereta ni kat Federal Highway dulu. Aku ingat tahun 2011 kot macam tu. Cakap kereta apa ni? Betul kaji baru aku tahu kereta ni kereta Nissan. Dan dia punya cermin ni tak symmetrical Dia tak habis. Kalau untuk left hand drive dia dari sini. Kalau untuk right hand drive dia daripada sana. Lepas tu spoiler ni beli kat Thailand. Cube Shop
Kat Thailand ada satu kat Bangkok, nama kedai tu Cube Shop. Dia memang specialist cube lah. Barang apa, benda pelik-pelik semua ada kat dia. Dia pun kirim dengan kawan ni. Dia memang selalu naik Bangkok kan. Ni bumper belakang dia. Bumper belakang skirting impul. Ni lampu dia memang lampu jernih macam ni, lampu impul. Kalau lampu standard dia pakai bulb, lampu yang ada color-color macam kereta standard kan. Untuk yang ni dia LED. Lampu LED. Lepas tu dia clear albino. Ni untuk impul spec lah. Ada jual kat Shopee pun ada jual ni, tapi original lah, original half cut. Tapi tak banyak lah orang nak beli. Kereta pun ada biji kat Malaysia ni. Cermin tepi ni lah. Untuk blind spot belakang dia ada sini je satu cermin tepi. Untuk tengok. Sebelah sana tak ada, kosong. Dia tutup. Tu pintu dia buka macam kenari macam ni. Dalam sepah sikit lah. Dia agak luas lah. Kereta ni dia agak luas. Untuk kategori ni dia bukan kategori KK. Dia tak masuk ke kategori K. Dia M. Dia M box nama dia. Dia middle tau. Dia di tengah-tengah sebab dia ada body ni, dia ada satu lagi model, dia ada panjang sikit, dia ada MPV, dia macam MPV, dia ada tambahan seat belakang. Untuk Z11 ni je. Luas lah dalam dia. Agak luar lagi daripada Myvi. Dia bukan KK, dia M. Dia panggil M box. Exhaust original impul. Exhaust ni memang impul original lah. Dia tak kuat sangat, dia berdengung sikit. Kadang-kadang rasa macam bunyi bearing, tapi bukan. Ini yang orang ramai tangkap gambar. Kalau kita bawa kereta tanpa traffic light kan, memang perasan lah orang kata tak gambar kan. Dulu letak smack tapi macam beria. Tukar Toshiba, tukar lah. Ni dulu memang tempat emblem, tapi masa cat tu tutup lubang tu, cat sekali tanpa emblem ni. So that kadang-kadang orang macam kita tahu pasal kereta, tahu lah kereta ni kereta apa. Tapi untuk orang-orang biasa-biasa, diorang tak tahu, diorang akan ingat Toshiba keluar kereta. Biarkan diorang bermisteri. Tu cerita dia. Untuk spek Nissan Impul ataupun Nissan Cube yang body pendek, bukan Mitsuoka, dia punya interior memang color macam ni, color grey black keseluruhan. Dashboard dia pun sama. Satu lagi aku suka pasal kereta ni, dashboard dia pendek je. Dia dengan cermin depan ni dia pendek, so banyak ruang lah. Dia petak macam ni. Lepas tu dia banyak kompartmen. Dia banyak gila kompartmen. Kalau aku cerita satu kompartmen dia, korang pun tak percaya. Okay, satu kat sini, satu kat sini. Tempat air dia ada satu sini, dua kat sini, ni kat sini. Ni best. Ni kalau letak pasang aircon, confirm air sejuk lah. Macam peti ais. Sebab dia betul-betul kena kat air. Lepas tu gear kat sini lah. Ni column shift. Column shift dia foot brake macam kenari tu, macam paso. Ni sunroof original dia, 2 step. Memang datang macam ni lah. Dia pakai sistem keyless lah. Macam ni. Dia tak payah kunci lah. Macam cakap tadi. Lagi apa Android player. Biasa-biasa lah, benda biasa. Ni Blitz ni memang untuk Nissan. Dia kalau macam yang lain punya OBD, dia tak boleh baca. Dia kena cari yang Nissan punya je, baru dia boleh baca. Tak tahu kenapa. Interior dia keseluruhan ni macam ni lah. Ni seat maksiat. Seat straight. Ni. Belakang pun sama. Belakang pun sama kak. Cuma yang ni keras lah, dia tak boleh duduk. Dia agak keras. Kalau kereta macam kenari ke apa, tengah dia ni dia macam lembut kan. Tapi yang ni dia tak ada. Dia memang hanya untuk kita bersambung dengan orang sebelah, mengeratkan silaturahim. Ni bawah dia ada laci atas. Tu je lah. Ni airbag, 2 airbag. Kereta ni ada 2 airbag depan ni. Kiri kanan macam kereta-kereta baru-baru ni tak ada. Ada 2 saja. Kita tengok enjin Enjin dia biasa ke? Enjin dia model CR14 DE 1.4. Untuk model ni dia pakai gearbox CVT. Untuk Mitsuoka dia pakai 480. Untuk spare part senang lah. Dia kongsi dengan enjin March K12. Untuk benda lain tak ada isu lah. Benda nak dapatkan spare part dia sangat senang. Untuk enjin, untuk body part je agak payah sikit dengan barang bawah. Tapi barang bawah dia kita boleh tweak sikit. Macam lower arm kita boleh pakai Latio. Cuma kita kena besarkan bush ball joint punya slot tu. Kita kena besarkan. Sebab dia punya kecil, yang Latio punya besar. Kita besarkan dekat knuckle. Lepas pada tu kita beli yang Latio punya je. Tak ada isu lah. Untuk cari yang dia agak susah sikit sebab dia kecil. Ni original Casco. Yang lain-lain tak ada lah. Ni HID. Dia memang datang HID lah. Dia ada auto lamp. Auto lamp dia original. Macam gelap dia on terus. Untuk tahun 2005 pun dah ada lah benda tu. Untuk model ni ada 6 speed CVT. Dia ada Shiftronic. Dia boleh pakai Shiftronic, tapi aku tak pernah pakai pun. CVT kot. Bapak bosan gila.
Untuk santai-santai boleh lah kereta ni. Untuk laju-laju memang tak mungkin lah. So itu je lah sedikit sebanyak perkongsian aku terhadap kereta ni. Kereta kotak ni, ada orang panggil peti ais, ada orang panggil mesin basuh pun ada. Tapi itulah keunikan dia dekat kereta ni. Tak banyak, tak banyak lah. Jarang lah korang boleh jumpa jalan pun. Kalau nak tengok, main datang workshop. Tak special tapi boleh lah. Lepas tu, okay. So kalau korang ada perasaan nak pakai kereta macam ni, korang pakai je, korang jangan takut. Setiap kereta dia mesti tak ada masalah. Adalah masalah, tapi untuk kau pakai kereta pelik-pelik ni, korang jangan ada pemikiran yang cakap spare part susah, ni susah. Tak mungkin. Barang mesti ada. Cuma cepat dengan lambat je kau nak kena dapat. Macam tu. Kalau kereta-kereta kebanyakan jalan raya ni spare part mungkin banyak. Untuk macam ni tak banyak, tapi boleh dapat. Boleh berjalan. Ini pun dah daripada 2020 hari-hari aku guna macam Grab lah kereta ni. Hari-hari berjalan. Tak pernah berhenti. Macam beza lah aku buat kereta ni. Angkut barang dalam pun dah bercalar-calar. Tu je lah. So alright. Okay, Assalamualaikum. Panas lah pula. Okay, settle.